Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Ya. Hari ni Nek Ya nak pergi kebun ni sahabat-sahabat. Kebun Batu Sembilang. Hafiz ni hajar dok mari pagi-pagi Jom kita tengok kebun Nek Ya. Nek Ya rasa hari ni nak mari simpan batang ubi. Batang ubi banyak sangat ni. Sebelum tu kita selawat dulu deh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Oh, ni sahabat-sahabat ni. Ni tempat basah hak mula kan. Oh, tempat kita berak-berak tu dulu. Penuh buat basah ni. Oh, tu basah hak barulah. Jom. Ada subscriber tanya Nek Ya jumpa pasar raya, tanya Nek Ya tunjuk padi Nek Ya. Tunjuk padi. Okey, ni hari ni Nek Ya nak tunjuk padi lah. Padi Nek Ya pun ni makan yang makan kera. Jadi kurang molek lah. Sini cabaran buat kebun sini ke monyet. Oh, ni pokok ni pokok longan ni besar dah ni. Oh, ni basah lah ni. Nek Ya suruh orang buat basah ni. Basah ni kadang-kadang kita orang mari makan sini lah. Sarapan makan pagi apa. Oh, tu sebelah tu store tu. Untuk tempat simpan barang baja apa segala macam. Jom kita tunjuk padi. Sebelum sampai kat padi tu tengok ni. 5 puruk. No. 5 puruk dah. 5 kasturi. Banyak dia buah tu baru nak bunga. Ni nyo jelly ni sahabat-sahabat ni. Nak macam mana? Kau tolong komen sikit nak mana ni. Jadi macam ada segar gitu Ikan pun tak ada seekor habuk dah. Nya kucar ke budak-budak. Okey sahabat-sahabat ni ni Nek nak tunjuk padi deh. Padi sekarang ada bunga dah. Dah keluar buah dah. Bunga ke buah orang ni? Oh, buah ada. Ni sahabat-sahabat padi Ni dok. Nya buat ke kera ke apa tak tahulah bau ni Dia masuk dalam ni. Dok tengoklah kera ke benda. Ni padi sahabat, buah dah insya-Allah, mudah-mudahan berhasil lah maknanya. Biar siapa boleh tuai comel lah. Nak tunjuk ke cucu je. Bukanlah kata nak untuk nak apa-apa. Nak tunjuk ke cucu. Sebab cucu Nek Ya tak pernah tengok ni padi, perkembangan padi. Jadi Nek Ya tanam padi, Nek Ya tunjuk ke dia orang ni. Tu Nek Ya baru tanam ubi tu. Ubi kuning. Benih ambil Kelantan. Okey sahabat-sahabat. Ni. Nek Ya tunjuk ubi Nek Ya ada lagi ni Sahabat-sahabat mana kat duduk dekat dengan rumah Nek Ya tu. Kat kebun Nek Ya ni. Mari lah. Dia nak ubi. Ada lain Nek Ya nak cabut pun habis ubi tu. Ni sahabat-sahabat Nek Ya nak tunjuk deh. Pohon pisang Nek Ya. Pokok pisang tajuk udang. Ni apa ni? Ciku ke apa ni? Ni pokok gajah udang Tahu tak sahabat-sahabat keluar je buah dok. Nya makan di monyet Tinggal dua sikat tu. Ni cabaran yang terbesar sekali kebun sini adalah monyet. Monyet manyuk. Dah sebab maklumlah. Ni keliling-keliling ni rok. Tanah orang tu penuh dengan semut samung. Tu Nek Ya suruh budak tu bersih kat bakar. Sebab rancangan Nek Ya nak tanam ni. Nak tanam mamang tu situ.
Ni pagi ni nak mari ni nak sipang batang ubi lah. Oh ni sahabat-sahabat ni. Ni ubi kayu hybrid nama. Orang bagi ke nak tanah sini boleh lapar pokok. Kita tengok hasil dia kayak gini macam mana. Sini ni nak tanah ni. Nak tanah mamang. Nak tanah mamang. Ni bila bakor-bakor ni molek ni. Tanah mamang. Nak rasa nak tanam mamang nak salur air dari atas tu. Ni pokok matoa. Jadi nak kurang nak puh video sini sebab tak ada emuk tengok pisah-pisah habisnya kacau ke monyet. Jadi tak ada emuk tahu lah. Tu akal je lah. Untuk nak nanam benda-benda gitu tu rasa tak ada jalan dah. Cuma nak membesarkan pokok-pokok ni lah supaya berhasil lah. Gitu. Okey. Tu ada rumah orang duduk sini. Dari kebun ni ada rumah orang duduk. Okey, sahabat-sahabat ni nak bakar ni. Semua sahabat-sahabat. Nak balik nak rubuh. Ni mai sahabat jom terangu ni. Orang kebun itu pokok-pokok ni. Pokok 5 bali ni dia nak buah tak tahulah. Tapi masa adohnya tu. Apa nama ni? Kira banyak. Pokok ni tak abang lindungi lah. Jangan ada kira. Ni pokok ni ke? Pokok keluarnya ni. Pokoknya besar dah. Tahu sahabat di talik tu ni. Ni pokok matuan. Matuan ni kanan tu. Ada siapa-siapa yang tanam pokok matuan tolong komen kat sikit ni. Buat macam mana ni rupang daun. Itulah. Pokok ni mampu kerah dah. Jam apa lagi? Hidup ni. Ni pokok queening. Ni pokok queening. Ada sarang burung. Ada sarang burung
ada telur sebiji ya. Sarau telur pun muda. Ni kita tengok budak ambil ni ha. Itu lah budak tak tengok. Sebab rumah tu ada orang duduk tu. Rumah dah kebun ni ada orang duduk. Ni masa dah tengah hari dah ni, pukul 10 lebih dah ni. Saya rasa nak balik dah ni. Okey lah sahabat-sahabat. Kita jumpalah di lain video. Minta maaf banyak-banyak lah segala kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyak support dia. Saya rasa nak balik tu. Jom kita jumpa di lain video. Bismillah, Allahu Akbar. Bye-bye.